Buat apa dah? Kat comel dah duduk. Ini Fahim. Dia seorang yang pemalas dan suka bermain dengan telefonnya. Ini pula Mabo. Dia seorang yang suka membuat lawak tetapi mengambil ringan terhadap semua perkara yang dia buat. Buat sendiri lah, gemuk. Yang baju hitam ni pula nama dia Faris. Dia suka mengarah orang tapi diri sendiri tak suka buat. Ini pula Pak An. Dia seorang yang pembersih dan seorang yang pendiam. Buanglah sendiri. Asal aku pula kena buang sampah kau tu. Kau minum kat tadi. Weh gemuk, kau buang sampah sendiri boleh tak? Tak, aku pula. Kau pun sama ke? Lepas tu kau? Buang je lah sendiri, apa masalah. Tak buang pun. Kau makan reti. Kalau kau rajin kau buang lah sendiri. Buang. Buang lah, buang. Kalau rajin ingat. Semua tak. Dan ini pula Abid. Dia seorang yang pemerhati dan bertanggungjawab. Hei. Diam weh. Diam mahal. Sorry. Lipas. Weh. Kau kenapa ni? Tak tahu kenapa. Kau dah bising-bising. Kau tak dengar. Kau diam boleh tak? Kau tak nampak ke lipas ni? Kau tak menyemak dua kat sini. Tak. Korang ni. Benda macam ni pun dah bersepah, motor. Mana lipas datang ke? Kau cakap apa tadi? Weh, Agak-agak lah. kau cakap apa? Orang motor. Lepas tu? Sebab tu binatang pun ada. Nak kau bagus sangat lah. At least sampah ni buang kat luar lah. Dah sampah semua. Kau tengok tangan kau pun berjahit, kau pun motor. Tak. Apa kaitan ni? Motor. Kau dalam sekali lagi? Apa kaitan ni? Dia dah lama tak kena ni. Pandai kat kita motor. Weh, bangunlah. Korang ni. Aku fed up lah korang. Macam manalah boleh hidup dengan sampah selerak macam ni. Aku tak tenang lah. Hidup korang ni boleh tenang ke dengan sampah-sampah macam ni? Fahim. Aku tengok kau kat luar kan. Kalau kau dalam rumah pun macam ni. Kat luar pun mesti kau lagi teruk. Ada hari tu aku pernah nampak kau buang sampah merata kat luar. Kau tahu tak, kalau kau buang sampah merata-rata, dia menyebabkan pencemaran bau. Lepas tu kau menyusahkan orang. Kau nak apa? Kau nampak muka aku ni macam kerja jabatan alam sekitar ke nak settle semua sampah ni? Kau buatlah semua, penat nak tidur. Kau pula Faris, sampah jangan buang dalam longkang boleh tak? Kau buang sampah dalam longkang, nanti longkang tersumbat, boleh menyebabkan banjir. Tak pun nanti nyamuk pun membiak kat longkang. Apa benda kau gelabah sangat Bukan aku buang kat bapak nong longkang. Kau mabuk, kau janganlah bazir elektrik. Bila kau bazir elektrik, nanti untuk masa depan dah tak ada tenaga nak guna. Bising habis. Sebelah aku tumbuk pecah spek kau tu, baik kau diam. Asal dah sikap ni. Lantak lah, aku nak duduk swing ke tak. Aku merasa lelah. Aku hanya berkata dalam hati, Ya Allah, kuatkan tubuh dan hatiku, karena di dalam kelelahanku ada harapan dan kebahagiaan yang harus aku wujudkan. Dan juga ada tangisan yang harus aku ubah menjadi senyuman. Asal kemas macam ni nanti tidur kan. Mana plastik kat muka aku. Meja aku pun hilang. Siapa kemas ni? Mana lima aku? Tak, semalam kita tidur kau ingat macam mana?
Bukan sebelum kita tidur kita makan biskut lah. Mana bekas biskut tu? Aku pelik sekarang ni. Ada hantu ke apa rumah ni? Kan ada orang minyak sikit ke. Mungkin lah. Kau gelak asal. Makan. Mana logik ada orang minyak? Aduh, siapa ni? Wah, Lala dah bersih Kan? tu. Kadang-kadang bangun kemas. Tak apa lah macam ni. Aku ingat bangun nak kemas tadi tapi dah okey. Sembang dengan kau ni. Member. Tak apa, tidur balik lah. Lah, Pak An kan yang kemas rumah selama ni. Sumpah aku rasa bersalah. Aku yang sepakan, dia yang kemas. Start hari ni aku berjanji aku akan berubah dan aku nak ajak kawan-kawan aku sekali. Wah, dapat kemas lah. Alhamdulillah, dia orang nak berubah hari ni kan. Aku bersyukur lah. Sebab dengan langkah kecil aku tu yang aku buat selama ni dapat mengubah dia orang.